Kuis Tajwid Part 4. Jawab dulu, baru semak jawapan. Sedia? Jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Apakah hukum tajwid bagi mim yang bertanda sabdu? A. Idgham al-gunnah. B. Wajibul gunnah. Jawapannya B. Wajibul gunnah. Seterusnya, bagaimana cara bacaan wajibul gunnah? A. Dengung 2 harakat. B. Jelas tanpa dengung. Jawapannya dengung 2 harakat. Seterusnya, apakah hukum tajwid bagi bacaan tersebut? A. Mad wajib muttasil. B. Mad asli. Jawapannya mad wajib muttasil. Seterusnya, huruf sin yang berbaris atas dibaca berapa harakat? A. 2 harakat. B. 4 ataupun 5 harakat. Jawapannya 4 ataupun 5 harakat. Seterusnya, apakah hukum tajwid jika kita berhenti bacaan? A. Mad asli. B. Mad arid lisukun. Jawapannya mad arid lisukun. Seterusnya, bagaimana cara berhenti bacaan? A. Berhenti dengan bacaan pendek. B. Berhenti dengan bacaan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Jawapannya B. Berhenti dengan bacaan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Selesai 6 soalan untuk video kali ini. Dapat berapa betul? Share dekat ruang komen dan kongsikan kepada seseorang.